Bangsat menteri-menteri ni. Musibat. Hari ni kita bukan nak supaya pengarah letak jawatan. Kita nak menteri letak jawatan. Ni pengarah Melayu jadi mangsa. Fed up. Dulu dia pecat ketua pengarah. Lepas tu ditarik balik. Dia turunkan pangkat. Dia ganti dengan bukan Melayu. Ini apa punya menteri ni? Lepas tu saya tengok video-video dia. Dia ada jawatan menteri dalam Malaysia. Dia nak mabuk ke tak apa. Tapi janganlah membuatkan dia tu disebarkan seluruh negara video-video dia. Yang kita kesian tengok edisi-edisi dia orang Melayu. Dia beri gaji bukan nak jaga dia mabuk. Apa guna pegawai keselamatan yang disediakan oleh PDRM? Jaga orang mabuk. Jaga menteri nak mabuk. Ini apa benda ni? Anwar Ibrahim patut ambil tindakan. Jangan bacol sangat. Apa heran sangat dengan Tiong ni. Macam-macam. Dah sekarang macam-macam orang defend dia pergi tindakan. Apa peduli, apa kisah sangat. Nah, untuk minum, kita nak sambut pelancong. Kisah sangat pasal minum-minum ni. Dia jadi biasa pula. Dulu dekat Laos, tak silap saya, ataupun Kamboja, dia minta kementerian supaya hidang babi dalam menu. Dibantah oleh pegawai KP. Dibantah juga oleh duta kita di sana. Baru dia nak ikut. Besar betul kepala dia. Ingat dia siapa? Tak hormati negara Islam. Agama Islam, agama negara ni. Bangsat menteri-menteri ni. Musibat. Musibat anda.